Okey. So cikgu kalau dah buka template baru, jadi cikgu akan nampak template Hajar Nur Aizila di sini. Daripada menu, cikgu cari ke DSKP. Okey, jadi bila cikgu ke DSKP, cikgu akan nampak semua data DSKP. Jadi bawa cursor ke kotak pertama antara A dengan 1, highlightkan, cari traffic light di atas. Okey, cari filter, tekan filter. Okey, and then pastikan filter tu berwarna hijau semula. Okey, jangan buka berwarna biru. Kemudian cikgu boleh tutup bahagian tu. Okey, sekarang ni bila dah jadi hijau, cikgu pergi ke subjek. Cikgu boleh tekan, akan keluar page macam ni. Cikgu pilih subjek cikgu. Contohnya subjek saya English dan saya akan pilih English. Selain daripada itu, RBT. Okey, contohnya saya ada subjek RBT. Okey, dua subjek ni. Selepas saya antik dua subjek ni, tekan OK. Klik OK. Selepas klik OK, cikgu kembali cursor kepada A, antara A dengan 1. Highlightkan, kemudian di sini tekan Ctrl CTRL pada keyboard cikgu. Jangan lepas, bawa ke cursor ke kotak nombor 1. Pastikan yang highlight adalah daripada nombor 2 dan ke bawah. Cikgu tekan delete. Tekan delete, cikgu akan nampak semua DSKP yang ada akan delete. Kemudian cikgu kembali kepada subjek, tekan pada butang filter, scroll ke bawah, tik semula subjek cikgu, untick blanks dan tekan OK. Akan jumpalah subjek cikgu sahaja. Okey, kita semak English. Di sini ada 2 subjek sahaja dan RBT sahaja. Okey, di situ jadi ada 2 DSKP sahajalah untuk cikgu. Ikut subjek yang cikgu pilih. Kemudian kita boleh tengok pada butang menu. Contohnya kita pergi ke hari Isnin. Okey, kita dah pilih kelas, masa macam biasa. Kemudian kita pergi ke subjek. Biar ada load sekejap. Ada 2 subjek je yang telah dipilih. So contohnya saya pilih subjek English. Kemudian kelas saya 5 IK. Di sini pun saya perlu tukar saya punya tahun mengajar, tahun 5. Jadi bila tukar tahun 5, cikgu jangan pergi hari Isnin, pergi ke RPT dahulu. Pergi ke RPT. Maknanya RPT pertama kita adalah subjek bahasa Inggeris. Pastikan itu adalah subjek bahasa Inggeris juga, bukan bahasa lain. Dia akan ada 2 subjek juga. So antara English atau RBT. Pastikan tukar RPT cikgu. Letterhead RPT cikgu. Jadi nama kelas ni cikgu boleh double klik dan tukar sahajalah. Contohnya tahun 5 tadi saya tukar jadi 5 Ibnu Sina. Kemudian di sini mesti tahun yang sama, tak boleh tahun yang lain. Okey, dah tukar di sini, baru kita boleh pergi ke hari Isnin. Dia akan keluar di sini English tahun 5, cikgu boleh tengok pada kelas 01. Jadi pastikan semua betul, tahun 5. Kemudian kita ke bawah sedikit, kita boleh ke arah subjek. Okey, contohnya di sini kita tekan saja subjek, akan keluarlah di SKP kita. Word of self. Contohnya bahasa Inggeris di sini word of self. Kemudian kalau ke bawah, kita akan ada untuk English akan ada subjek masing-masing. Okey. Okey, di sini English akan ada main skill dia. Dia akan keluar untuk skill bahasa Inggeris sajalah. Tak ada lagi matematik ni sebab kita tak ada subjek matematik tadi. Jadi cikgu boleh pilih subjek cikgu, skill cikgu, apa yang cikgu perlukan. Kalau tak keluar, biarkan dia load sekejap. Dia akan ambil masa sedikit. Kemudian dah pilih. Ada juga, contohnya saya dah pilih 4.0. Dia kena berperingkat. Cikgu tak boleh langkau content standard dengan learning standard cikgu. Ataupun SK dengan SP cikgu. Okey. Sampai situlah. Kalau ada apa-apa masalah, boleh tanya dengan Sir atau saya. Okay. Cikgu Ain. Thank you.